Assalamualaikum. Hai guys. Okey. Hari ni aku akan masuk lagi ke Puspakom ah. Sorry, bukan hari ni, besok. Sempena lori Sharkman ni dah setahun hari tu aku dah masuk. Fail Lori baru fail. Aduh, jangan main-main Lori baru boleh fail Okey, sekejap lagi aku cerita apa-apa yang fail tu Sekejap aku pasang bendera. Sempena nak 31 ni. 31 bulan 8 57 So kita akan bubuh bendera. Aku akan bubuh sini. Okey, baik. Antaranya yang fail brake. Dia kacau brake. Lepas tu SLD siapa-siapa yang nak pergi Puspakom kalau lori baru yang first time nak pergi Puspakom, kena ada SLD tu, yang kita kat minyak tu. Yang speed limit tu. Lepas tu aku tak tahulah aku nak condemn ke tak ni Puspakom ni. Aduh, memang teruk memang barai Nombor enjin dia cakap tak ada. Mana boleh lori baru tak ada nombor enjin. Aduh. Lepas tu dia cari pusing sana pusing sini tak ada. Aku tunjuk dah dekat head tu ada nombor enjin. Dia cakap dia tak percaya. Dia kata tu bukan. Lepas tu dia cakap apa? Nombor enjin kotor. Terus tak lulus tengok. Nombor enjin kotor dia tulis sini. Lepas tu mak flat original dulu lulus. Masa mula-mula keluar itu hari lulus. Diluluskan. Sekarang tak lulus pula. Aku pun pening dengan Puspakom ni. Jom aku tunjuk Sekejap. Aku tunjuk. Ni aku tunjuk Terpaksa lah sambung Okey, tengok. Standard asal dulu sekat ni dia tak lulus. Jadi aku pergi kedai buat ni, sambung bawah ni. Tengok kiri kanan. Dia nak rendah kepada sesiapa yang nak pergi Puspakom, pastikan mat flat ni rendah Kalau original masuk memang tak lepas pening Pening Ini barang aku beli dekat ni DIY. Tak tahu boleh tak boleh. Cuba saja nak cuba. Sebelah ni DIY pula. Kedai RM2. Kedai RM2 RM2 nak kupang harga dia. RM2 6 kupang. Ni pastikan mat flat Aku pun tak faham Sebelum ni boleh lulus, lepas tu tak lulus pula. Okey kepada sesiapa yang nak pergi Puspakom untuk kali pertama, SLD speed limit tu kena bawa dia punya borang tu Lepas tu mat flat bagi turun. So setakat ni saja aku nak update Aku nak update itu saja. Lori Sharkman tinggi, nak naik pun mengah. Okey, itu saja aku rasa untuk update YouTube aku. Right, thanks for watching. Bye bye.